أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Salah seorang daripada kawan kita orang, dia tiba-tiba je dia menari. Oi. Dia tiba-tiba dia macam dia kasar. Dia karakter dia sebenarnya kasar dan boyish. Okey. Tapi tiba-tiba dia macam melentuk gitu. Kita pakai tudung. Sekolah Kelantan kan pakai tudung okay. kan. Even nak pergi keluar pun kena pakai tudung Tapi dia macam dia ada rambut dia tak panjang pun sebab dia boyish. Rambut dia pendek tapi dia macam mengusap, membelai. Macam tu. Dia usap macam tu. Lepas tu kan kita orang pelik Tapi kita orang macam saya cakap apa yang berlaku ketika itu depan mata, kita orang takkan terus bincangkan. Kita orang takkan terus macam tak rumuskan tentu. Tak ada. Kita orang akan macam pandang. Lepas tu saya pandang Aino pandang saya. Dia pandang each other. Lepas tu kita akan macam faham macam tu. Saya tak tahu kenapa tapi dia memang jenis yang berani. Kadang-kadang dia pergi toilet. Toilet tu seram tau, hujung. Bilik dom kita orang ni besar sikit. Kenapa Tak ada apa. Okey. Dom kita orang ni besar sikit sebab dia bekas gym. So dia luas. Dan sangat terang. Lampu kita orang lagi terang daripada dom-dom yang lain. So sebelah dom kita orang ada dom yang lain yang kecil sikit lah. Dan hujung tu adalah adalah tandas. Tandas toilet. Dom kita orang, dom lagi satu, tempat basuh baju. Dan tandas. Tandas paling hujung kan. So kita orang kadang-kadang takut nak mandi. Kita orang jarang mandi kat tandas tu. Sebab kita orang takut. Yelah jauh. Tak jauh pun, dia sebelah. Tapi kita orang takut sebab dia gelap. Bukan dia gelap, dia punya vibe dia tak best kat situ. Sebab kita orang pernah dengar dan pernah kena dekat situ. Saya pun pernah kena. Tak ada air sangat. So kita orang akan mandi dekat bilik basuh baju. Alright. Bilik basuh baju tu terang lah. So kawan kita orang ni memang selalu pergi tandas tu. Tapi dia balik tak ada apa-apa, okey je. Tapi saya nak cerita tentang tandas tu. Satu hari saya kan hati kering, acah-acah masa tu. Masih lagi. So saya pergi. Saya memang jenis ni macam aku tak nak fikir. Sebab kita kan nak beranikan diri kita. Kita tak nak fikir benda tu tau kan. Betul. Lantak whatever kan. So saya pergi tandas. Saya mandi. Mandi. Kita mandi. Lepas tu kita ada depan pintu tandas tu ada apa? Dia ceniau. Tempat shower. Tengah tu sinki. Ada cermin. Belakang tu tandas untuk melabur kan? Untuk melabur saham. Dapat. Dapat So lepas shower, saya duduk keluar kat sinki tu untuk gosok gigi dan juga cuci muka lah. So cermin kan banyak. Cermin tu tak ada apa-apa. Saya duduk dekat sinki paling dekat dengan pintu. Apa-apa hal senang lagi. Yes. Saya faham. Paling tepi. Kan belakang tu kan tandas tempat ni kan. Tiba-tiba saya terdengar bunyi air terbuka. Saya pun husnuzon. Saya macam fikir, tak adalah, ada orang kot dalam ni kan. So saya biar. Tapi hati berdebar ni. Saya biar dulu. Air tu tutup. Dia buka balik. Mana air kat sinki ni? Tak, air dekat dalam tandas. Dalam shower tu? Tak. Tandas tempat melabur. So maknanya your opposite lah. Opposite. Kita tak boleh tengok. Kita tak boleh nampak kan. Sebab dia di wall kan. Wall kan belakang tu. Memang lagi seram. Yelah. Kita tak tahu siapa kat situ. Takkan kita nak dengar? Memang tak lah. Lepas tu bunyi air. Bunyi air. Kali kedua. Lepas tu saya macam macam tu lah. Dalam hati ni sikit gini. Sebab nak gosok gigi kan. Saya gosok gigi lama tau. So saya memang 2-3 kali round gosok gigi, layan kan. So tak apa. Sikit lagi. Tak apa. Tak apa, dia tak ada apa-apa ni. Okey je ni. Kan paling hujung sinki kan. Sinki hujung sekali.
Dia be like our apa ni? Kita punya ketakutan tu dia datang tau. Kita dah overthinking. That thing will be happen kan? Yeah. And dia jadi betul-betul tu. Oh my god. Dia buka cap. Dia buka pipe tu. Dan saya boleh predict apa yang Ellie buat seterusnya. Okay. Orang kan orang kan berpeluh aku. Orang akan cakap kan. Lagi kan. Okay. Saya punya mentality, kita banyak sangat tengok filem seram tau. Okay. Kita risau kalau kita lagi tengok kita kena tarik. Betul boleh jadi. Jadi saya memberanikan diri. Saya cakap, oh dah siap dah ni kot. Okay, dah settle dah. Okay. Jalan perlahan. Hati saya jalan perlahan-lahan. Okay. Bawa macam tak ada apa-apa lah. Macam tak ada apa-apa. Okay. Padahal aku takut dah. Ada benda kat belakang aku. Tiba-tiba tarik aku masuk toilet. Aku takut kan. Sebab tak jauh pun dari sini tu. Jalan perlahan. Selangkah keluar pintu. Boom lah. Saya dah kata dah. Saya boleh predict benda tu. Dia akan macam okay. Padahal Okay. Asal jauh sangat belak pintu dia hari ni. Tak, satu lagi. Tolonglah pintu jangan tertutup. Oh betul. Jangan tertutup. Yang itu paling scary kan. Itu seram tu. Bayangkan kita dah nak belah. Tum. Lepas tu semua tandas punya pintu tu. Filem. Ingat tak saya cakap tadi pasal kawan saya yang cakap besar tu, yang kena patuk 2 patuk 3 tu kan. Dia pergi toilet. Okay. Dia ajak Aino, sebab dia kan duduk atas katil Aino. So dia ajak Aino teman. Aino tak nak, of course lah, kena reject. Okay. Saya tak ada kat tempat kejadian. Sebab saya tak tahu saya pergi mana. Mungkin saya pergi mengulur time tu. Tiada Ellie di situ. Di situ. Okay. Tapi kejadian ni dia sendiri yang cerita kat kita orang. Okay. Dia pergi toilet malam. Okay. On the way kan tak jauh sangat toilet dengan tempat tu. Tapi paling hujung. On the way dia nak pergi ke toilet tu, dia nampak ada seorang budak dekat depan pintu toilet. Budak kecil. Okay. Depan pintu toilet nak masuk. Okay. Nak masuk bilik toilet tu. Dia nampak, dia tak perasan pun. Macam mula-mula dia pelik. Anak ustaz ke? Anak warden ke kan? Tiba-tiba mana masuk. datang budak-budak ni kan? So dia terus masuk dalam toilet tu. Okay. Dia pun follow. Oh dia masuk juga? Okay. Dia follow sebab dia nak tengok asal ada budak-budak sesat dekat sini kan. Dia kan cakap besar tadi. Dia kan tak takut sangat. So dia masuk. Tak ada orang macam. Sunyi kat dalam tu. Tak ada budak-budak. Langsung. Tak ada. Budak tu gimana? Sunyi. Lepas tu apa dia buat? Mungkin budak tu masuk dalam lubang sinki tu. Saya tak tahu. Dia tiba-tiba hilang. Member pun keluar lah balik. Takkan nak duduk dalam tu. So maknanya benda ni jadi sebelum Ellie ke lepas Ellie? Kalau Ellie ingat. Saya rasa lepas saya. Lepas awak lah. So mungkin budak tu lah yang kacau Ellie. Mungkin. Kan. So selepas kejadian tu, dom-dom yang tingkat atas pun. Tapi dom-dom tingkat atas tak seram. Kita je kan. Okay. Sebab dekat dom-dom yang tingkat atas, second floor, third floor, dia orang guna je toilet tu. Okay je. Kita orang punya je yang seram. Tak tahu kenapa. Sebab situ selalu tak ada air kan. So dan jarang digunakan. Dan secara logiknya pun Ellie, syaitan ni ataupun benda-benda macam ni memang suka tempat-tempat macam tu. Tempat-tempat kotor tak digunakan kan. And dia rasa ini is a good spot for them lah. Betul. Dia tahu ni rumah aku ni. Kan. Lepas tu kau pun masuk pula budak ni. Ayuh. Mari. Macam tu kan. Dah lama kita tak ada kunjungan daripada mereka ni. Macam tu lah. Mungkin we never know lah kan. Okay. That is the one lah. Okay. Kita dah cerita pasal asrama apa semua. Mungkin kita masih lagi dekat dalam sekolah kalau lah. Yang ni Acah tak tahu. Kod-kod lah kalau dekat sekolah Ellie lah. Kita banyak dihidangkan ataupun disajikan dengan kisah-kisah yang berkenaan dengan lagu. Terutama ulit mayang lah. Bila cerita ulit mayang kat asrama ni, benda yang paling pantang ni. Jangan nyanyi, nanti kena. Come on. Kelantan, ulit mayang, sekolah paling besar Asia Tenggara. Takkan tak ada dek. Ulit mayang selalunya Terengganu. Ulit mayang Terengganu. Dah dekat lah tu. Tapi saya masa dulu saya bukan takut dengan ulit mayang. Saya takut dengan lagu Cindai. Ni Datuk Cindai lah mana lagu tu kan. Sebab orang dulu cakap siapa dengar lagu Cindai
nanti akan dengar sahutan daripada benda tu. Sama Sahutan ada macam mana? macam dia mengilai. Alamak. Dia mengilai, dia respon balik. Okay. Macam Cindai lah, mana dia respon lah. Cindai kat sini. Wow. Weh, yang ni aku goosebumps. Siut. Weh, yang ni aku tak pernah dengar. Aku tak pernah. I never expected that though. Sumpah though. Cindai lah mana. Macam tu lah. Cindai kat sini. Damn. Wah. Lepas ni lagu Cindai akan hit different doh. Sumpah jangan dengar lagi doh. Tak adalah. I mean, Tak ada. Tok Tim minta maaf. Toti no hate kan. Tapi itu cerita dia. Cerita dia. Tapi Yang buatkan Ellie rasa takut dengan lagu tu. saya takut. On that time ke sampai sekarang? Tak, sekarang tak adalah. Oh, Dah okay besar lah. kan. Waktu tu Tapi zaman tu sampai saya kalau nak mandi, saya akan tengok tingkap. Janganlah kau ada kat tingkap ni. Janganlah ada Cindai kat sini lah. Okay. Kita tak tahu Cindai tu refer kepada apa Yelah, kan. apa maksud dia. Tapi ketika itu kita rasa macam tu lah. Sebab saya dengar cerita orang cakap ada yang dah respon. Ini orang cerita. Kita tak tahu kesahihan dia sejauh mana. Tidak pernah dilalui Tidak lah. pernah dilalui, alhamdulillah. Okay. Tapi ada satu kejadian yang pernah dilalui waktu sekolah. Okay. Di mana ketika itu kita orang tengah lepak dekat bawah tangga. Okay. Kat hostel bawah tepi tangga tu ada macam meja batu yang untuk student lepak. Kadang-kadang orang buat homework kat situ kan. So depan bilik prep. So kita orang lepak situ kat bawah malam lah. Tengah during prep time. Salah seorang daripada kawan kita orang dia tiba-tiba je dia menari. Oi. Dia tiba-tiba dia macam dia kasar. Dia karakter dia sebenarnya kasar dan boyish. Okay. Tapi tiba-tiba dia macam Melentuk itu. Kita pakai tudung. Sekolah kat Kelantan kan pakai tudung okay. kan. Even nak pergi keluar pun kena pakai tudung lah. Tapi dia macam dia ada rambut dia tak panjang pun sebab dia boyish. Rambut dia pendek tapi dia macam mengusap, membelai. macam tu. Dia usap macam tu. Lepas tu kan kita orang pelik lah. Tapi kita orang macam saya cakap lah, apa yang berlaku ketika itu depan mata, kita orang takkan terus bincangkan. Kita orang takkan terus macam tak rumuskan tentu. Tak ada. Kita orang akan macam pandang. Lepas tu saya pandang Aino pandang saya. Dia pandang each other. Lepas tu kita akan macam faham. Macam tu. Faham? Macam tu kan. Tak ada cakap faham. Dia macam kita tahulah situasi ni. Okay. Lepas tu itu dah satu. Okay. Dalam bilik prep. Okay. Dia bersambung. Okay. Dalam bilik prep ada seorang budak ni juga dia macam badan dia berisi-berisi sikit, sebesar sikit putih-putih. Okay. So dia sangat soft lah. Dia sangat dia macam budak baik. Okay. Dia bukannya budak nakal ke, budak yang macam pelik aneh-aneh ke tak. Okay. Dia memang baik. Orang Kelantan kata budak juruh. Budak juruh. Okay. So tengah during study tu, tengah prep tu, dia yang menari pula. Alamak. Step yang sama. Saya tak ingat lah. Saya tak tahu lah step yang sama macam mana kan. Tapi dia menari macam ulit mayang macam tu. Oi. Dia menari tiba-tiba random gila. Dia macam menari macam tu. Okay. Lepas tu apa korang buat? Dia nampak macam tu. Kita panggil warden. Nak panggil papa lah. Papa. Sekolah awak ni boleh pula jadi macam tu kan. Tadi okey, ni tak okey, tiba-tiba. Sebab itu adalah waktu. Ingat tak saya cakap tadi pasal seminggu yang Spirit of the Coin tu. Spirit of the Coin kena rasuk tu. Ketika itu Dalam masa itu banyak kejadian yang berlaku. Banyak sangat. Saya rasa macam dalam masa yang dalam masa video kita ni berjalan, saya macam berada seminggu dalam sekolah awak Eli. Kan korang rasa benda tu kan? Aku macam seminggu ni dah hari keberapa Eli? Dia ada rasa macam tu tau. Honestly say kan, dia tak payah pergi kat sini kejap-kejap kat sini. Tak ada lah. Dia dalam satu kawasan yang ada banyak layer dan juga peristiwa-peristiwa yang yelah, saya rasa semua sekolah mungkin akan ada secepis-secepis kisah-kisah yang lebih kurang sama kan. Kalau nak kata sama tu pelik lah. Mungkin awak satu sekolah dengan Eli lah. Kan awak dekat tempat yang lain. Okey, tapi ada ke kejadian-kejadian macam yalah tarian-tarian pelik yang dibuat oleh pelajar-pelajar tu berkaitan dengan maybe bunian ke, tujuh puteri ke yang berkenaan dengan ulit mayang tu ke? Ada ke dekat sekolah tu time tu? Sebenarnya
ingat tak saya cakap kat sekolah kita orang ada camp yang macam PLKN. Okay, memang tempat tu memang digunakan. Alright. Especially kalau kita orang ada macam hari perkhemahan, uniform ni kan. So memang ada lah aktiviti kat situ. Tak silap saya tempat tu, okay, dia punya sekolah kita orang ni, dia punya jalan ni macam tinggi sikit tau. Okay. So tempat tu dia macam ke bawah. Okay, dia macam bukit ke bawah. Okay. Sama dengan padang sekolah kita orang. Alright. Padang sekolah kita orang pun ke bawah. Alright. So tempat camp tu dia macam bekas lombong. Bekas lombong. Bekas lombong. Okay. So dia adalah tempat yang panjat-panjat dan dia sangat gelap. Okay. Kalau malam memang seram. Memang vibe dia sangat seram. Kita tahu lah Wak, kita pernah fly kat situ Wak. Awak buat apa fly situ? Saja bosan kan dalam sekolah tu. Saja nak isi masa lapar. Okay. Faham. Dah lah fly tempat tak betul lah tu kan. Aku. Tapi bukan fly dekat situ. Maksud kita kena melalui situ. Faham. Seram juga. So kita tahulah malam dia macam mana. Tapi nak fly punya pasal lantak dia. Pergi melantak lah kau. Okay, siapa aku? Yang penting aku selamat kan. Okay. Lepas tu memang kat situ kita orang tahu ada 7 puteri bunian dekat kawasan tu. Serius lah? Maksudnya dia apa? Dia own the place? I think itu bekat rumah dia kat situ. Memang rumah dia dekat situ. Tapi dia tak kacau kalau kita ada aktiviti. Saya tak tahu lah, mungkin ustaz atau cikgu kat sana dah minta izin awal-awal ke apa ke, Allahualam. Sebab saya pun tak berani nak cakap juga. Sekarang kita kata, sebab setengah orang kata kalau minta izin ni syirik kan. Sebab nak kena minta izin, dia nak kata Allah punya macam tu lah. Jadi Allahualam saya tak tahu macam mana. Mungkin ada cara dia. Ada caranya. Yang mana kalau nak buat aktiviti, Alhamdulillah okey je. Tapi kalau tidak digunakan pada waktu malam, memang seram. Memang seram. Maksudnya daripada mana muncul yang 7 puteri tu? Mami cerita ada cerita-cerita yang Ellie pernah dengar ke? Orang pernah nampak ke dekat situ ada 7 orang ke? Itu ada cerita turun-temurun. Sekolah tu sekolah lama. Urban legend lah ni. Ya, urban legend. Cerita sekolah-sekolah lama kan, saya ingat tak cakap awal-awal tadi macam-macam cerita yang kita orang dah dengar, yang dah diasak dalam otak. Tapi cuma bezanya kita sama ada kita lalui ataupun tidak je. Jadi bila kita tahu kewujudan 7 puteri bunian dekat situ dan macam-macam perkara yang berlaku, benda tu macam kind of make sense lah. Yelah. Sebab kat dunia ni bukan kita je yang hidup. Betul. Banyak makhluk lain hidup juga. Dan kongsi kita obviously kita berkongsi alam sebenarnya. Betul. Kan? Kita berkongsi alam. Jadi dia pun kita ada tempat tinggal, dia pun ada tempat tinggal. Cuma bezanya macam mana kita macam mana menjaga adab masing-masing. Menjaga adab dan rumah masing-masing. Macam tu lah. Jadi yelah. Kalau dah macam main spirit of the coin tu dah macam mencabar. Kan, mencabar, kau cabar, aku main lah. One by one lah kan. Jadi mungkin ada kaitannya bila student-student dekat situ menari macam ulit mayang macam tu. Saya rasa mungkin bunian tu salah seorang yang merasuk kan? I don't know. Ya. Benda ni kita nak clarify susah ya, Eli. Betul, kan? Sebab tak nampak. Ya, and satu lagi cerita-cerita daripada turun-temurun ni boleh jadi cerita yang pertama tu cerita betul. Betul. Kan, bila dia dah turun, lagi menurun. Lagi lain pula cerita Lagi lain version. Tapi bagusnya ada cerita-cerita macam ni adalah untuk kita, orang kata apa, beware. And student-student seperti kita ni yang suka fly ni mungkin takut nak ke sana kan. Tapi kita why bother kan. Macam tu lah. Ya weh. Tapi masa Ellie nak fly, macam lah cerita pasal fly pula. Masa nak fly tu, mungkin budak-budak asrama rindu nak dengar benda ni kan. Ya. Saya pun saya pun kadang-kadang bila saya agak, orang kata apa, saya akan auto excited bila kita boleh bercerita benda-benda nakal kita buat. Dulu tak boleh cerita lah. Tak boleh. Kan? Sekarang bila dah umur macam ni, boleh cerita fly macam mana, apakah tempat dan juga cabarannya. Dia tak adalah mencabar sangat pun. Tapi dia mencabar juga. Sebab itu first and last saya fly. Sebab saya punya mindset, ada mindset dah siap. tak ada. Kau dah lah fly, ada mindset. Wow. Ada bucket list lah. At least kena sekali semua hidup. Oh ya. Sebelum SPM aku nak fly. Faham. Tapi saya cerita kat mak saya. So mak saya dah tahu. Mak saya macam,
kau fly? Memang tak sangka kau fly. Tapi betul lah benda tu kan. Kita orang punya sekolah sebab kita orang dikelilingi dengan hutan dan juga saya nak keluar tu, nak pergi daripada hostel kita orang tu, jalan luas tau. Dia punya kawasan dia. Kawasan dia depan tu luas, memang open. Okey. Yang macam cikgu dari blok senior boleh nampak, perempuan blok lelaki boleh nampak. Memang boleh nampak. Terpampang habis lah. Tapi apa yang kita orang buat, kita orang jadi macam kita orang jadi macam spy. Sebab kat tengah-tengah tu ada macam bukan bangsat, apa panggil benda? Apa macam, tu? Apa yang panggil yang gazebo bukan? Gazebo. Macam gazebo. Okay. So ada gazebo, ada view. So tempat tu gelap. So kita pun tengok kiri kanan. Okay, selamat jalan. Tiba-tiba time tu ada lagu ting 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 ting. Tom Cruise pula. Kau pula Billy, Mission Impossible. So sampai dekat belakang Park Guard. Belakang Park Guard tu semak tau. Dan belakang semak tu lah tempat camp tu. Seram cap. Patutlah. Tapi masa nak lalu dekat semak tu, kita orang lepas lalu dekat belakang Park Guard tu, kan lalang-lalang kan. Park Guard tu suluh kat belakang. Park Guard tu suluh. Dia keluar daripada apa dia punya rumah tu. Dia suluh. Kita orang macam duduk gitu je tau. Lepas tu seorang tu, kita 3 orang je. Aino tak ada. Aino jadi mata-mata. Okay. Dia selamat tak? Selamat kan. So kita macam duduk. Yang seorang tu pergi berdiri. Duduk. Lepas tu dia macam kita duduk. Slow kan. Lepas tu guard, tolonglah. Kita nak pejam mata. Tolonglah jangan suluh sini. Jangan suluh sini kan. Dia suluh dekat tempat camp tu. Dia tak suluh pun kat lalang tu. Lepas tu okay. Maybe dia dah tahu apa yang sentiasa berlaku kat tempat camp tu. Benda-benda mistik tu kan. Betul. So dia cakap okay, dia masuk dalam balik. So kita pun jalan. Kita jalan tu, kita jalan. Kita kena lalu kat tempat camp tu. Kita kena turun bawah. Sebab kalau kita lalu kat atas, kat jalan raya, memang terang-terang. Kantoi lah. Kau nak tunjuk apa sebenarnya kan? Baik kau jalan kaki kacau Pak Guard kan. Macam tu kan. So tak ada, kita kena masuk dalam camp tu. Masa turun kat camp tu yang kita dapat rasa feeling tu lah. Meremang macam. Faham. Sampai saya tak nak tengok pun apa yang ada kat belah kiri. Sebab belah kanan jalan. Turun, kanan ni jalan. Belah kiri ni tempat permainan-permainan tu tau. Saya tak nak tengok pun sebab saya rasa vibe dia sangat seram. Saya sampai sekarang saya ingat lagi dia punya look and feel tu. Dia memang seram gila. Tapi kalau betul lah tempat-tempat yang ada cerita ni, better kita jangan nak ambil tahu banyak sangat. Actually betul, kan. Betul. Okay guys, kita rasanya dah habis seminggu dah kita dekat sini. So jom kita keluar daripada sekolah ni guys. Mari kita keluar daripada sekolah ni. Tapi dah habis dah. Okay, kita dah ambil SPM. Okay, goodbye school. Okay. Okay. So guys, itu dia. Kita dah berjalan dengan Ellie daripada tadi kan. Mana ni cerita pasal sekolah yang berada di Kelantan tadi. Okay. So mungkin kita keluar daripada sekolah ni, kita nak ke kisah yang mungkin yang ni kita go, yang ni kita macam kita nak set. Dah jadi dewasa dah. Kita nak dewasa sikit. Aku kata pengalaman mendewasa kan. So might be your personal things yang Ellie sendiri pernah lalui berkenaan dengan horror lah. Might be pernah, ini dah luar sekolah lah. Okay, luar sekolah. Mungkin Ellie sendiri pernah lalui, rasai ataupun gangguan-gangguan yang mengganggu ada. Your life. Masih lagi waktu sekolah. Okay. Tapi bukan dalam sekolah. Okay, dah habis sekolah. Kita orang tengah cuti masa tu. Okay. Dekat Kelantan ada banyak sungai. Okay. Jadi waktu cuti kita orang ramai-ramai lah. Saya, Aino, lepas tu ada kawan-kawan lain. Kita orang pergi mandi sungai. Tak balik Ganu waktu tu. Cuti tu. Ada minggu yang kita orang balik, ada minggu yang saya balik, ada minggu yang saya tak balik. Okay. Yang macam saya memang macam tu lah sebab saya suka berjalan. So kadang-kadang saya cakap dengan family, saya tak balik tau minggu ni sebab saya nak tidur rumah kawan saya. Faham. So dia kata okay boleh je sebab family dia pun dah macam family saya sebab dia orang dah kenal. So yang pergi sungai tu bukan kita orang je. Okay. Mak dia ikut, adik dia ikut. Ni cuti ujung minggu ke cuti tengah? Hujung minggu. Okay. Cuti hujung minggu. So kita orang mandi sungai, barbecue. Celebrate birthday. So saya first time dekat sungai tu. So bila excited mandi sungai, kita naik atas. Dekat dalam sungai tu, belakang tu ada gua tau. Nama sungai tu? Sungai Jeram Linang. Sungai Jeram Linang. Dekat Pasir Putih. Alright. So saya mandi dekat situ, ramai-ramai. Saya ni pula, kita padahal daripada sekolah kita dah letak, apa-apa nampak
jangan tegur. Okay. Jangan cakap time tu juga, cakap esok. Tentu kan. Tapi tak tahu kenapa mulut tu ringan sangat nak bercakap. Saya nampak dekat gua tu, saya nampak ada macam orang tua putih kot. Saya tak tahulah dia orang tua ke apa dia ke? dia apa, tapi saya tahu dia warna putih. Dia pakai baju putih. Okay. Saya tak tahu apa. Sebab tu saya tegur. Awak tegur macam mana? Saya tegur. Saya okey, kita orang tengah mandi. Saya betul ada kawan-kawan kan. Okay. Saya menghadap gua tu. Kemana mandi kan? Saya tengok. Lama saya tengok. Tapi saya tahulah saya tak kena rasuk ke apa. Tapi saya tengok je. Siapa yang kawan-kawan lain? Eli, apa dia? Macam tu, apa dia? Kau okey tak? Okey. Tak, aku macam macam tu lah. Macam tu. Lama tau. Saya tahu sebab saya nak pastikan apa. Macam kejadian dekat Dewan tu. Apa ni? Tapi kali ni figure tu memang tegang lah. Tegang. Okay. Siang macam. Siang. So kita takkanlah fikir benda pelik-pelik kan. Mungkin memang orang. Mungkin memang orang. Tapi kita tak tahu apa. Dia macam figure dia, feature dia macam orang. Tak tahu lah orang tua ke, perempuan ke. Misteri lah. Misteri tapi macam orang ni. Tapi apa lah. Macam tu. Tapi perhatian Ellie memang straight dekat situ. So tu Ainu kau perasan aku pandang. Tak perasan rasa seorang lagi kawan yang perasan. Yang main Spirit of Coin tu. Yang tu perasan. Alright. So dia tengok. Dia tengok saya. Saya tengah tengok benda tu. Dia tu apa dia? Lepas tu saya tegur. Saya cakap, korang tu apa lah? Saya pergi tegur tu apa lah? Lepas tu yang seorang kawan ni ada lelaki jugalah kan. Ramai-ramai lah. Kita ramai-ramai kan. Dia macam, Eli jangan tegur lah Eli. Tapi sumpah demi Allah, saya tak tahu hati tu masa tu macam pergi mampus lah. Kisah pula aku kan. Pasal jangan tegur, tak tegur. Padahal kita sebelum ni semua benda dia jaga. Semua benda jaga. Macam jangan cakap apa-apa, jangan cakap apa-apa kan. Tapi tak tahu time tu macam mungkin tuan tu kata nak jadi lah benda tu kan. So macam tak adalah. Sebab maybe juga saya fikir time tu siang. Yelah. Saya tak terfikir pun benda yang negatif ke apa kan. Mistik ke apa kan. Mistik ke apa sebab siang. Takkanlah benda tu nak keluar siang kan. Lepas tu macam tengok. Tak, aku macam pelik ni. Tu apa lah. Korang cuba tengok. Diorang tak berani tengok cap. Diorang tak tengok pun. Kalau saya kat situ pun saya tak tengok. Kenapa Dia tak berani. Tapi yang lelaki tu tengok. Lelaki tu tengok. Lelaki tengok. Lepas tu dia macam tengok kan. Eli tak payah. Tak tegur dah. Pergi sana. Tak, kejap lah. Sambung. Sumpah. Sambung. Sekejap lah. Tak, aku tak puas hati ni. Benda tu lah. Orang kan tu kan. Bukan tu. Lepas tu saya macam tu tau. Whatever lah. Whatever Mandi. Mandi kan. Tiba-tiba keluar daripada air tu. Dah nak balik lah. Nak balik kita nak balik. Macam maghrib macam tu tau. Kita balik. Muka sepedih kat sini. Rasa macam kena gigit lah. Macam tak tahu lah. Macam kena patuk ikan ke apa kan. Tak tahu. Lepas tu rasa pedih. Balik rumah malam tu dah nampak macam ada luka dah. Kat sini. Tak ada terlanggar apa-apa? Tak ada. Tak ada. Sebab kita memang. Lepas tu balik rumah malam tu dah rasa pedih. The next day tu, esoknya tu dia dah start luka. Dia dah start luka yang teruk. Yang macam kena cacah air. Aku tak tahu lah cacah air macam mana. Lama kelamaan dia bernanah, dia berparut. Tapi nasib baik time tu saya sekolah. So kita punya antibody, kita punya collagen, kita punya segala mak nenek kat dalam badan kita ni masih lagi fresh, aktif dan fresh kan. So dia boleh cepat recover tisu tu. Memang teruk sampai berparut dekat sini. Saya pergi sekolah sampai saya kena bawa towel, saya kena lap kat sini sebab dia bernanah. Acak teruk gila. Padahal masa tu sekolah muka aku bersih, tak ada apa-apa pun. Even jerawat pun tak ada. Mana datang pula tu kan? Saya memang masa sekolah memang jenis alhamdulillah lah, jenis tak ada apa-apa masalah kat kulit. Tapi benda tu tiba-tiba ada sampai kena bawa towel pergi sekolah. Lap-lap macam tu. Lama sangat ambil masa. Kata kena beli gel. Mak ayah sampai mana datang benda ni? Kau ada langgar apa-apa ke? Kau pergi mana kan? Tak ada, mandi sungai. Balik sungai, lepas balik mandi tu terus kena benda ni. Sebab apa? Sebab ada, mungkin sebab baru time tu sedar. Mungkin sebab masa tu tegur ada something kat situ. Itulah gatal. Yelah sebab kalau kata jangkitan kat air tu, yang lain tu okey kan? Kan? Yang lain tu okey kan? Semua macam sekarang saya tanya juga kan, korang tak ada rasa apa-apa ke kat muka? Tak ada kena ni ke? Lepas tu diorang macam tak ada, okey je. Tak ada pun gatal-gatal ke apa, tak ada.
Tapi sampai bernanah tu. Ya Acap, bernanah. Kena lap pakai towel pergi sekolah. Tutup. Malunya pasal Yelah. dengan bernanah lagi. Lepas tu aku macam cepatlah kering benda ni. Cepatlah kering. Tapi lama-lama dia kering. Lepas tu dia jadi macam hitam, bukan hitam, macam gelap-gelap. Lepas tu dia macam, dia berkuping kan. Sebab nak recover kan. Kita taruhlah gel scar tu. Tak nak bagi dia tinggal scar kan. Alhamdulillah. Dapatlah wajah seperti ini. Oh itulah tu. Baru tegur je tu. Dia bagi dah sampai tahap macam tu sekali. Tapi siang. Kan pelik lah tu. Macam mana lah? Apa dia marah sangat? Kau tegur aku kenapa? Aku elok je kat sini. Biarlah. Tak, mungkin dia rasa macam alamak kantoi. Kenapa dia nampak aku? Dah belah. Tapi betul. Tapi kan saya cakap awal-awal tadi, alhamdulillah hijab saya tertutup. Betul. Sebab tu saya cakap mungkin Allah tu nak tunjuk. Sampai situ je lah. Sampai situ je lah kan. Dah tak nak dah. Sampai situ je lah kan. Tak nak dah. And cara dia tegur pun orang kata yelah meninggalkan sedikit kesan dan ingatan lah kan. Dia bagi warning dah. Aku tadi hari tu aku dah bagi tunjuk kan. Ni aku bagi lagi kan. Nah aku bagi sikit lagi. Lepas ni no more. No more. Tapi tekanan tu juga tau. Maksudnya yelah kau kata macam lepas dah jadi macam tu kan. Kita jadi pelik apa ni? Apa ni kan? Dah lah kita pengawas. Kita pula kena jaga budak-budak kan. Takkanlah kita jaga macam ni. Macam ni Akak kenapa kak? Akak jadi founder. Betul. Yelah tu. Satu rasa yang tak boleh lah. Tak boleh. Tapi memang orang cakap kalau kata masuk tempat orang kena jaga adab lah kan. Mungkin kat situ mungkin Ellie tak ada rasa pun nak mencabar pun. Tapi curiosity tu yang buatkan mungkin terlepas cakap. Tak tahu. Dia curious lah kan nak tengok. Curious betul. Tapi dia macam tak tahu kenapa mulut tak boleh diam. Padahal member dah cakap dah Ellie dah. Tiba-tiba celupar waktu tu. Celupar. Padahal dia dah warning dah. Tapi masih sibuk nak tahu apa benda. Padahal kalau ikutkan logiknya, kau dah tahu, kau diam je lah Ellie. Kau dah tahu kau benda ni. Dah lah. Tak payah. Caw lah. Tapi mulut tu nak juga bercakap. Nak jadikan cerita lah. Kalau tidak tak jadi pengajaran pada kita. Yes. Dah kan. Pengajaran. Okey. Itu luar daripada sekolah. Okey. Ellie, ingat tak kita pernah berbual, tak banyak lah yang kita pernah share pun kan. Cerita tentang berkaitan dengan yang ni tak tahu Acap ingat lupa juga on that time. Ellie ada cerita sikit pasal one of your kenalan yang memang dah macam family. Lepas tu pergi hantar sebabkan ada gangguan kan, berubat kan. So I think maybe we can start on that. Saya punya kehidupan masa saya tinggal di Terengganu. Kita orang, saya lah. Saya membesar dengan keadaan yang dah biasa tengok orang berubat. Sebab yelah, bila dekat Terengganu ni, benda-benda mistik ni pada kita macam dah biasa sangat. Oh ya? Mungkin sebab tu juga saya berani kot masa kat sekolah dulu. Okay. Sebab saya dibesarkan dengan environment yang sebegitu. Bukannya apa, sebab orang selalu kalau orang kawan family mak saya ataupun arwah ayah saya, dia akan, ataupun saudara mara ke, kalau diorang nak pergi berubat, diorang akan cari family kita orang untuk bawa pergi jumpa orang yang pandai berubat. So adakah family memang banyak kenalan dengan orang-orang? Betul, banyak kenalan juga. Dan ada salah satu daripada family yang kenalan ni, yang macam family kita orang lah, saya anggap dia macam mak saya sendirilah kan. Dia kena teruk daripada buatan orang. Mungkin kita boleh cerita peringkat awal dia kena. Kalau Ellie boleh story lah on that time. Dia punya keadaan, dia sakit yang macam pergi jumpa doktor. Doktor cakap dia tak sakit. Dia kena darah tinggi. Doktor cakap dia tak ada darah tinggi pun. Tapi dia rasa. Tapi dia sakit masuk hospital. Tapi doktor cakap dia tak ada apa-apa, dia sihat. Tapi dia kurus kering, kena macam memang darah dia turun naik. Tak normal lah. Tak normal, makan kena jaga. So, jadi kurus lah kan. Jadi memang lepas tu selalu sakit kepala. Memang tak sihat. Memang muka dia nampak muka orang sakit. So sampailah family diorang ambil inisiatif macam, apakah kita dah try rawatan moden, apa kata kita try rawatan tradisional. So dia contact lah family kita orang lah, sebab kita orang duduk Terengganu kan. So pergilah jumpa orang yang kenalan ni untuk berubat. Proses diorang berubat tu lama tau. Bukannya seminggu dua, dia makan bulan dan boleh sampai ke tahun juga. Lama sebab dia nak berubat. Lepas tu bila dah baik, kena lagi. Sebabnya
ini apa kata orang yang dah biasa kena lah. Dia kata kita punya badan ni dia macam lalang yang tumbuh panjang. Okay. Once kita dah lalu dekat lalang tu kan turun. Dah ada laluan. Jadi benda-benda luar ni anasir-anasir luar dia senang masuk. So dia tak nak tutup, ambil masa lama lah. Macam tu. So that's why dia kena sentiasa berubat. Dan pernah beberapa kali saya menyaksikan sendiri depan mata lah, tengok macam mana benda tu berlaku. Salah satu kejadian yang berlaku dekat dia berubah-ubah watak. Oi, macam mana? Mula-mula sebab dia banyak watak tau. Dia watak mula watak dia watak macam puteri. Okey. Macam lembut, macam macam tu. Dia macam lepas tu tanya, ustaz tu tanyalah, kau siapa? Lepas tu dia macam macam tu. Dia malu-malu. Okay, lepas tu ustaz pun macam dah keluar. Okay. Ustaz pun buat lah macam bunuh ke apa tak tahu, halau ke apa kan. Saya pun tak tahu lah apa benda dia punya ni, cara dia. Sak pingsan. Okay, pingsan. Ustaz pun macam pegang kepala dia. Ustaz tak pegang, sentuh lah macam jauh macam tu kan. Lepas tu dia baca ayat Quran kan. Lepas tu dia bangun. Dia bangun tiba-tiba dia duduk bersila. Okay. Dia duduk bersila, dia macam bukan boleh baju kurung kan, tapi duduk bersila lah. Lepas tu tangan dia dekat dia punya lutut ni. Macam ni lah. Sila. Okay. Sila macam ni. Macam tu kepak sikit. Kepak sikit. Macam tu. Okay. Lepas tu. Macam tu. Macam. Dah garang. Apa kau mau? Macam tu. Tak ni Elite tu. Janganlah. Bukan. Ni lakonan semula guys. Hanya lakonan semula. Saya okey. Tapi macam tu. Okey. Apa kau mau? Macam tu lah. Lepas tu, kau siapa? Ustaz tanya. Aku tak nak buat suara tu, nanti korang takut. Tak, okey je. Penonton nak. Okey. Aku. Okey. Dah biasa dengan berlakon cerita hantu kan. Okay, and action. Okay. Ya, macam ni. Aku pahlawan. Tak tahu pahlawan mana. Okey. Pahlawan mana ni? Ustaz tanya. Aku Panglima. Panglima. Naik lagi. Okey. Lepas tu tapi memang gaya dia, sebab dia adalah wanita yang sakit tu. Dia wanita yang dah berusia kan. Okey. Tapi karakter dia kita tengok dengan muka, dengan gaya tu memang nampak macam solid pahlawan lah. Solid pahlawan yang macam bukan dia dah. Faham? Mata dia merah. Bukanlah mata merah yang macam merah macam tu kan. Tapi maksudnya macam urat-urat tu nampak merah tu kan. Mata dia tajam tau. Macam tenaga dalam ni dikerah. So saya depan dia. Saya dulu bila saya selalu tengok, saya takut lah juga kan. Tapi bila dah kita membesar dengan keadaan tu, saya jadi macam macam dah lali dah. Sampai kadang-kadang boleh kacau tu. Boleh kacau. What's next? Okay. So yang macam lawan kat mana? Macam tu lah. Kacau-kacau kan. Tapi dia macam tak ada lah. Dia macam ni pandangan dia dekat kita tu, dia tidaklah tajam ke apa? Tak, dia tidaklah. Dia tajam mata dia, tapi dia tidaklah macam kita tahu dia pandang kita tu bukannya dia nak kacau kita pun. Dia tak usik kita pun. Dia macam ada tujuan lain kenapa dia keluar. So memanglah ustaz tu panggil. Tapi dia bukan nak serang kita lah. Tak. Okay. So kita dapat rasa vibe tu, kita berani okay. Cuba kau ada pandangan. Dia macam nak tekam kita, kau mati. Kita macam tak apalah. Saya balik dulu Okay, faham. So dia macam tu. Kau buat apa kat dalam badan ni? Ustaz tanya. Betul dia macam tu. Ustaz, kau keluar. Kau tak boleh duduk dalam badan manusia. Okay. Kau tu jin. Jin tak boleh duduk dalam badan manusia. Lepas tu dia macam, dia tunjuk kat badan orang ni lah. Aku suka dia. Ya. Tak boleh. Dia manusia. Darjat manusia lagi tinggi daripada kau. Kau tak boleh duduk dalam ni. Ustaz cakap tu. Kau keluar sekarang. Aku suruh kau keluar Kau nak pergi, kau nak masuk Islam ke tak nak? Okay. Lepas tu dia cakap, saya tak ingat lah. Tapi saya ingat lupa lah keadaan tu. Tapi lebih kurang yang macam, aku tak nak keluar. Okay. Dia memang tak nak keluar. Aku suka dia. Dia memang
suka. Dia tak nak keluar sebab dia, lepas tu Ustaz tanya, kenapa kau tak nak keluar? Kenapa kau suka sangat duduk kat dalam orang ni? Sebab dia punya kepala dia macam ni tau. Dia macam padahal ada orang kat sini, tapi dia macam faham? Melilau-lilau. dia melilau-lilau. Dia macam tak tenteram. Dia macam tak tenteram, melilau. Lepas tu dia macam, kalau dia pandang orang pun kan, dia pandang macam tu. Di situ. Dia tak tenung lama-lama. Macam introvert sikit lah. Tak tahu kenapa. Kadang-kadang kita try tau. Kita nak tengok kan, pandang di mata dia kan. Tapi dia tak nak. Kau berani ke tak? Batang-batang macam tu kan. Konon-konon lah. Tapi maksudnya kita nak tengok lah, dia berani ke tak kan. Rupanya dia tak. Dia memang tak berani tengok mata manusia lama-lama. So dia kata, dia ni baik. Dia cakap macam tu. Baik tak baik kau kena keluar. Yelah. Ustaz cakap, aku hantar kau Aku hantar kau pergi Mekah Okay. Ustaz cakap yang tu kan. Macam tu. Okay. Masih tangan dia macam tu. Dia macam tu tau. Aku hantar. Lepas tu Ustaz baca Bismillah. Sop dia pingsan. Masa dia pingsan tu, tangan dia macam ni. Okay. Tangan dia macam ni. Sop. Lepas tu kan, macam tu kan. Tegak. Kan dia macam ni tadi kan. Okay, dia tiba di sini. Okay. Lepas tu dia terlentang ke belakang tau. Dia terlentang ke belakang. So adalah family dia sambut lah. Kaki dia macam kelangkup macam tu, kaki dia. Macam ni. Macam tu. So tangan macam tu. Uish. Okay, tu gaya apa? Cuba teka. Ikan. Bukan, pocong. Bukan dah? Takutnya. Salah. Tak. Okay, sekejap. Saya teka lagi. Macam Dia tak ni. menakutkan pun. Dia macam ni. Gaya apa? Puteri lah bukan? Tak. Salah. Okay. Puteri macam ni. What's that? Kan? Betul kan? Dia pengsan tu. Dia tiba-tiba macam, dia kan macam ni. Lepas tu Ustaz baca. Sok macam tu. Okay. Saya tengok macam, wih, depan mata. Okay. So tapi waktu tu dia punya keadaan macam Ustaz macam pelik lah. Macam ni apa benda pula ni kan. Lepas tu kita orang tanya, Ustaz ni apa pula ni Ustaz? Watak apa pula yang keluar ni? Sebab dia macam-macam watak. Setiap kali berubat, setiap kali tu berubat. Tapi yang wajib keluar puteri dengan pahlawan tu. Panglima tu. Yang apa tu ada satu nenek keluar juga. Nenek? Pernah ada sekali berubat pun keluar nenek. Yang tu saya cerita pasal Okay. dia keluar macam tu. Tapi tak ada apa-apa berlaku. Okay. Macam dia dah macam tu, dia terlentang. So Ustaz baca kan. Baca baru dia macam okay, dia leraikan tangan dia slow. Dia tak bercakap. Patung Buddha tak tahu. Yelah, apa yang dekat dalam tu kita pun tak tahulah kan. Ya, dia berperang. Tapi banyak watak. Okay, lepas tu ada berubat pula lagi yang seterusnya. Keluar pula watak nenek. Okay. Nenek tu daripada dia duduk macam ni kan, dia macam tiba-tiba dia macam ni. Okay. Dia bongkok gila macam tu. Lepas tu dia macam tak larat. Rupanya Ustaz tanya umur dia berapa. Nenek dah tua. Okay. Dia dah tua. So umur dia macam tak tahulah ratus tahun ke, ribu tahun ke. Memang dah tua. Memang tua sangat. Nenek dari mana? Dia macam tak kerti cakap. Dia orang tua kan. Dia tak kerti cakap sangat. Tak berdaya. Macam tu. Maknanya dia apa? Maksudnya dia ni diganggu oleh banyak benda ke? Maksudnya kan dia dihantar kan? Mungkin main dia adalah satu. Okay. Tapi lalang tadi tu, main dia yang dihantar tu satu. Okay. Tapi yang mengikut tu banyak. Sebab lalang tu terbuka. Maksudnya nasi lain pun ikut sekali. Ada laluan jom masuk. Ada rumah baru. Macam tu. Ini ilmu baru sebenarnya. Maksudnya kita kena, yelah, tak sempat lagi dia nak recover daripada tu. Dia tak boleh nak recover daripada yang the first one. Tak sempat. Dan yang lain pun ambil kesempatan masuk. That's why dia punya watak tu berubah-ubah setiap kali dia berubat lah. Tapi itu saya cakap yang wajib pahlawan tu dengan puteri tu. Memang selalu ada kan. So apa jadi? Mungkin kita boleh tarik depan sikit. Apa jadi kepada yang pesakit tu. Selepas itu selepas tu dia alhamdulillah dia getting better lah. Dah getting better. So dia sampai level yang, sebab dia dah biasa sangat berubat, sampai level dia boleh ubat diri dia sendiri. Tapi dengan cara bukannya berubat macam apa, dia baca ayat Quran lah. Maksudnya
Maksudnya ustaz tu pesan rajin mengaji. Kena rajin baca ayat ni, surah ni, macam tu. Amalan-amalan yang patut dia buat lah. So bila dia kena sakit, setiap kali dia kena sakit, dia akan batuk-batuk. Lepas tu kan mata dia lain, lepas tu dia akan imo-imo. Dia macam tak nak lah ni semua kan. Lepas tu family dia akan tahu lah. Dia kena ni. So sama ada dia bagi macam ustaz tu akan berubat guna ada macam air. Lepas tu dia adalah barang-barang dia kan. So dia kena bagi benda tu lah, ustaz bagi tu dekat pesakit tu untuk dia recover. Lepas tu kalau dia sedang keadaan tu, kadang-kadang dia tak sedar tau. Yang kadang-kadang dia nak mengaji pun dia jadi ngantuk, dia malas. Lepas tu dia dengar, kalau dia dengar husband dia semayang ke mengaji ke, dia akan emo. Panas lah. Dia panas lah. Macam macam tu. Dia selalu kena. So lama-lama dia dah tahu macam mana nak lawan lah benda tu. So dia mengaji. Lepas tu dia lama-lama okey. Alhamdulillah. Sekarang dia dah getting better dah. Dia bukan getting better, dah okey sangat. Okay lah. Dah okey sangat-sangat. Dah clear lah. Alhamdulillah. Berapa tahun Ellie kalau lama. Saya rasa saya mengadap benda tu daripada saya sekolah dekat Kelantan wah. Okay. I think Form 4 kot. Okay. Sampai Form 4 ke No, not Form 4. Form 5. Form 5. Form 5 dah hujung Form 5. Okay. Hujung Form 5 saya kena. Hujung tahun lah macam tu. Hujung tahun Form 5. Lepas tu sampailah saya umur saya umur tak boleh lah mention umur kan. 4-5 tahun ada? 4-5 tahun? Tak, lebih. Lebih? I think more than 10 years. Lama. Makan belas lah ni. Makan belas. Wow. Okay, ini bukan satu gangguan dah ni. Ini dah macam lebih kurang nak sebati dengan hidup dah. Ya, tapi sebab dia macam keep. Jadi datang keluar masuk. Keluar masuk, tapi at the same time dia keep mengantar macam tu. Orang yang hantar tu tak stop lagi? Tak stop. Tapi lepas tu dia dah alhamdulillah. Dah okey. Dah macam okey ni. Dah tak ada hantar kot. Mungkin orang tu dah mati. Tak ada modal. Tak ada modal, tak ada duit. Dah lah mahal sangat lah. Orang ni elok je dah lah. Aku dah pergi macam negara dah. Pergi Thailand lah, pergi situ lah, pergi sini lah kan. Tapi tak jadi Tak jadi. Kuasa Allah kan. Kuasa Allah, betul. Ui guys, itulah dia Ellie Arifin guys. Kau tahu tadi kan awal-awal di starting macam I tak tahu lah, I tak ada cerita lah, I ni risau lah. Tapi sebenarnya bila ni kita cerita sikit lah kan. Masa Acap mula-mula approach Ellie kan, I tak tahu lah cerita ni. Dia kata I tak ada cerita ni, kalau boring kita cancel lah. Ini true story babe. Kan Ellie kan, kita cancel. Aku cakap janganlah cancel lah. Dah kenapa tiba-tiba kan. Sebab I know orang yang biasanya kata dia tak ada cerita, dia risau, dia tak ada cerita. Look at this. Kau tengok, dia bawa kita masuk sekolah dia seminggu lah bawa jalan. Aduh ya. Saya rasa mungkin diorang yang tengah tengok kat dalam TV ni semua macam ni Ali. Macam ni rupanya Sebab macam Acap sendiri dah kan, waktu zaman sekolah ni biasanya orang-orang yang kena kat hostel ni kan, biasanya satu pengalaman, lepas tu dah tak ada. Betul? Lepas tu satu pengalaman tak ada. Yang ini kalau dah berderet macam ni, ini bukan pengalaman lah, dah boleh jadi. Kalau kata buat drama ni dah boleh satu season dah ni. Satu lagi. Apa lagi? Tertinggal. Ada lagi? Belum lagi. Sikit lagi. Okay. Belum lagi. Okay. Saya pernah serumah dengan seorang kawan. Okay. Tapi ni simple je. Okay. Ini yang seram ni. Tiba-tiba ada ni. Okay. Dia pun selalu kena diganggu. Selalu diganggu. Aku tak tahulah kenapa kehidupan aku banyak. Boleh cakap Ellie, memang awak aku ditakdirkan untuk jadi ustazah. Untuk berubah orang. Tak masalah je. Tak I know, I think lah kan, your friend is always second choice. Biasanya dah bagi kat Ellie, dia ni macam tak ada respon je. Jadi kawan dia, mungkin kawan dia boleh bagi perhatian lebih lah. Mungkin lah. Okay, tarik kawan tu. Kesian member. So dia selalu kena kacau. Saya tak tahu mula-mula. Tapi saya mula tak percaya. Okay. Tapi bila saya tengok depan mata sendiri benda tu berlaku, saya terus macam, wih ni real doh. Macam tu. Tapi so maybe sebab saya dah biasa melalui keadaan benda macam tu. Jadi saya tak terlalu panik. Okay. Cuma saya nak tahu apa nak kena buat ni. Okay. Pernah sekali satu kejadian, dia macam dia rasa badan dia panas kat belakang. Panas kan. Lepas tu saya tanya, kau pahal doh, asal kau menggelitat macam tu kan? Tak, badan aku panas ni, badan aku panas. Tu cakap, kenapa? Kau tengok jap belakang aku. Saya buka belakang dia kan.
Banyak gila cakar kat belakang badan dia. Acap. Siap ada darah-darah. Sumpah Acap, ada 4 jari. Saya tengok sendiri. Saya, ya Allah. Weh, apa benda ni? Kau pergi mana ni? Kat rumah lah, kat rumah. Dalam rumah, dalam bilik. Sampai pernah sekali dia dah menggeletak kan. Cuk, panawi. Lepas tu sampai dia masuk toilet. Dia masuk toilet, dia baring kan belakang tu dekat atas lantai tu. Kan sejuk kan toilet kan. Dia baring kan. Lepas tu muka dia pucat. Saya bila tengok pucat, kau janganlah mati kat sini. Aku nak kena buat apa ni? Jadi aku nak interview dengan forensik apa benda kan. Aku nak kena buat apa ni? Kita tak boleh panik sangat sebab benda tu kena dalam under control kan. Ambil pisau. Pisau? Pisau? Ya. Ambil pisau. Pisau apa ni? Pisau kecil. Okay. Ambil. Nak kena buat apa? Belakang pisau. Belakang pisau kan tumpul. Okay. Aku cakap buat, kau buat. Okay. So dia suruh saya kan cakap, contohlah cakap macam ni 4. Okay, 4. Kan? Okay. Macam ni, saya kena cross dia. Okay. Cross dia. So kalau kata tegak kena melintang lah. Melintang. Okay. Nak kena baca apa ni? Zikir apa nak kena baca ni? Dalam toilet ni, dalam toilet. Betul dalam toilet. Baca zikir apa ni, nak kena buat apa ni? Lepas tu dia kata tak. Aku baca. Kau buat je. Okay. Lepas tu saya baca. Lepas tu saya baca pula. Saya buat. Okay. Dia baca lah ayat apa benda tak dengar sangat kan. Lepas tu saya buat ni. Okay. Satu lagi. Sini. Okay. Buat lagi. Tapi dia belakang pisau lah. Okay, bukan dia yalah. dekat depan lah. Buat situ. Okay. Lepas tu dah lama kan. Dia baru dia dah macam bertenang sikit. Barulah nampak muka dia tu ada darah. Nampak dia pucat sangat. Okay. Tapi dia selalu kena macam tu belakang. Yang sampai kadang-kadang sikit-sikit kadang macam panas tu. Tengok belakang kau. Kak. Cakar. Dah agak dah ni. Apa punca dia? Tak tahu. Maybe ada salah silah keluarga dia ke, history hidup dia ke yang kena macam tu. So belakang dia memang bertanda lah. Tak, dia hilang. Benda tu hilang. Tapi bila kena mesti merah, mesti ada cakar. Cakar tu pula saya tengok sendiri tau. Saya tengok satu-satu masa dia kena tu kan. Sebab dia ada satu time yang dia kena tak teruk, ada kena teruk. So masa tak teruk tu saya tengok satu-satu. Saya cakap, jap sini aku tengok belakang kau kan. Saya tengok jari tu memang 4. 4. Dia tak ada extra 5. Dia 4. Okay. So, saya cakap, 4 ni. Lepas tu tengok yang belah sini pula, 4 ni. Ada 4 jari. Tapi pernah sekali ada 3. Yang 3 tu dalam. Okay. Yang dalam sampai berdarah. Sampai yelah ada tanda luka lah kan. Ish. Ya. Saya macam first time lah saya tengok benda tu yang kena cakar. Bertanda kan? Bukan bertanda, memang ada tanda lah. Tanda merah, panas. Saya tapi tak tahu apa dia. Tak tahu. Saya tak tahu apa. Saya tak tahu mungkin saka dia apa ke, tak tahu kan. Sampai tahap dia dah lali. Sebab tu dia dah tahu dah macam mana. Lepas tu dia buat pisau. Tapi dia minta pisau lah Ya. Gila kalau aku kat situ. Kau nak buat apa? Tangan depan pula ke? Kan? Sorry. Aduh. Tak. Bukan. Saya tak ada maksud tu pun. Tak adalah kan. Buat pisau kenapa? Kita pun tak terfikir. Biasa kalau macam tu mungkin ambil air ke, garam ke. Make sense lah kan. Tapi pisau. Dia macam mungkin saya rasa macam nak matikan cakaran tu. Macam simbolik lah kot. Mungkin dia cross kan. Sebab tu belakang pisau. Belakang. Kalau depan tu kau tambah lagi satu lah. Bayangkan kalau waktu tu Ellie keliru. Belakang pisau. Macam mana? Dia buat ni. Macam tu sekali Tapi sekarang dah okey dah dia. Masih lagi bila last lah kalau Ellie ingat kejadian ni? Lama dah. I think 5 years ago. Lama dah. Masih serumah dengan dia ke tak dah? Tak adalah. Dah kahwin dah dia? Dah kahwin dah. Saya dah lama tak jumpa dia. Saya pun tak tahulah apa yang berlaku. So mungkin. kepada kawan Ellie tu yang mana kalau mungkin awak tengok podcast ni, Ellie tengah rindu awak tu. Okay. Tapi mungkin tapi waktu yang Ellie dengan dia kerap kali lah kena. Kerap yang sampai level kena kacau dari segi tiba-tiba jumpa bunjut warna kuning kat dalam rumah? Dekat kereta. Lepas tu dia ambil gambar dan hantar. Kau dah nampak tak benda ni? Macam cakap tak ada. Ni mana datang ni? Tak tahu ni kat tayar kereta. Tak ada pula kan. Tak perasan apa-apa pun kan. Tak make sense lah. Pelik sebab dia bukan sebab bunjut macam ni benda tu petak. Okay.
dia di petak warna kuning, Okay. kain warna kuning, dibalut tapi diikat dengan benang warna merah. Okay, faham. So saya tak tahulah apa benda kan. Tapi saya macam mana datang benda ni tiba-tiba. Mungkin ada tujuan-tujuan lain yang mungkin kita pun tak tahu lah Ellie kan. Dan benda tu dia dapat dalam 2 kali. Oh, 2 kali? 2 kali. First dekat tayar kereta. Satu lagi dekat kereta juga tapi tak tahu dekat mana dia jumpa sebab dia tak beritahu. Faham. Cuma ambil gambar, dia tunjuk. Dia hantar lah. Maybe stalker lah kot. Orang-orang yang memang nakkan dia ke kan. Wallahualam lah kan. Tapi kita doakan lah kan. Apa pun kawan Ellie tu mungkin sekarang kalau dia kena ganggu ataupun mungkin dah sihat, kita doakan yang baik-baik je lah. Tapi biasanya bila cerita pasal nak menghantar-hantar ni, kalau boleh elakkan lah. Masyarakat kita ni Ellie faham-faham je lah Ellie. Tak boleh lebih sikit, tak boleh kurang sikit. Tak boleh tengok itu ini. And harapnya juga kita ni sama-sama ni hari raya ni. Memaafkan. Pagi tadi dah minta maaf, jangan petang ni dah membawang. Malam ni dah up status bukan-bukan. Benda tu biasa. Pagi aku minta maaf dia, petang kau tahu dia. Kau tahunya hari tu kan aku menyampah tengok mentang-mentang bulan puasa dah habis. So guys, itulah dia kan. Apa pun terjadi dalam hidup ni kan. Macam satu lagi kita nak clarify apa yang mungkin Ellie cerita tadi. Atas pengalaman Ellie sendiri. Betul. Tidak melibatkan mana-mana pihak yang hidup ataupun yang dah pun meninggal dunia. Kita clarify awal-awal. Kalau kata tersama ataupun secara tak langsung, tak sengaja, mungkin benda tu kebetulan. Kebetulan, betul. Sebab kita je yang tahu apa dan siapa sebenarnya yang berlaku. Yes, and awak tahu siapa awak waktu tu. YTJT. Gitu. By the way, Ellie, thank you so much. Thank you juga. Sebenarnya saya pun rasa macam sebenarnya tak cukup untuk kita borak panjang macam ni kan. Kita ada macam mana rentetan cerita, nanti ada benda yang kita tak boleh cerita depan ni. We know that kan. Betul. By the way, mungkin Ellie sikit kita ucapkan selamat Hari Raya kepada penonton-penonton, your fans. Silakan. Saya, Ellie Arifin, nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin, macam biasalah. Jadi kepada anda semua yang masih lagi tengah menyambut raya tu, kalau ada open house, jemputlah datang. Bukan jemput datang, jemputlah saya. Betul. Jemputlah datang. Betul-betul datang rumah. Jemputlah datang lah aku Ellie, open house. Jemputlah saya. Tapi apa-apa pun jaga keselamatan, jaga kesihatan, jangan makan banyak sangat sampai bloated, takut nanti apa-apa yang berlaku tak selesa kat perut ke apa ke kan. Dan nak drive balik kampung ke, nak balik rumah sendiri ke, hati-hati juga. Alright guys. Okay Ellie, sebelum kita nak habis ni mungkin saya nak minta maaf juga di atas segala salah silap saya kepada anda semua yang sedang menonton ni. Kalau ada sesiapa yang mengenali saya, terguris hati ke, pernah terasa hati ke, sakit hati ke dengan aku ni kan, kadang-kadang mulut aku tiba-tiba tak ada insurans juga. Yang tiba-tiba alah, terkasar macam tu. Tapi saya minta maaf lah. Sebenarnya benda tu kadang tak sengaja, tak ada niat pun, yang sekadar gurauan je. Tapi kalau terasa hati, saya minta maaf. Alright, nampaklah kan guys kan, ucapan maaf tadi lagi panjang pada ucapan raya. Nampak tak? Banyak salah, banyak dosa. Tak ada lah. So kita sama-sama lah guys. Orang kata bila hari raya ni kita kosong-kosong. Ya, betul. Jangan simpan dalam hati. Kan memaafkan tu adalah benda yang memulia. Yang mulia. Aku pun dah ke mana-mana ni. Okay, Ellie, mungkin sebelum kita habis. Satu nama selebriti yang patut hadir lepas ni. One of them. Saya ada a few pipeline lah yang kita dah letak kan. Tapi mungkin ni saya nak mungkin Ellie sendiri yang mention. Siapa-siapa, your friend ke? Ada. Saya dah terfikir hari tu. Sebab saya rasa dia banyak cerita hantu. Siapa ke dia? Ziza Razak. Betul. Dia banyak cerita hantu Betul, dia banyak cerita hantu. Ellie, saya nak cakap terus terang dalam podcast saya ni. Saya dah try Abang Ziza Razak 3 tahun. Saya cakap terus terang 3 tahun saya try. So mungkin Ellie boleh cakap kat Abang Zizan. Saya cuba. Cuba boleh mungkin sampai ke Abang Zizan. Tolong Abang Zizan. Okey je. Tapi betul. Saya pernah DM Abang Zizan. Bukan nak kata dia dia reply, bukan tak reply, tapi isu kekangan masa jadual kita pun tahu. Abang Zizan Razak memang sangat compact jadual dia, kan? And Ellie buat muka YTJT dia. So itu yang saya tahu. Tapi saya sebenarnya mencuba setiap tahun, tapi mungkin belum rezeki saya lagi. So mana tahu bila Ellie dah sebut ni, awak jemput saya, ada rezeki awak tu jemput dia pula. InsyaAllah. Amin. Mana tahu hari raya ni termakbul.
Saya cuba tolong. InsyaAllah. Wah. Saya cuba pujuk dia. Oh, okey. Zizan, Abang Zizan, okey. Syah Alam je. Okey, kita borak belakang kamera. Okey. Sebab ramai yang sedang menanti ni. Okey, by the way guys. Sekali lagi Acap nak ucapkan terima kasih Ali kerana sudi hadir. Sama juga Acap masa kita tengah podcast ni tersalah, tercakap, tergurau pun sama-sama kita lah. Ambil baling. Kita umur bergurau banyak ni tadi kan. So guys, yang mana seram tu korang ambil, yang mana tak seram tu korang gelak aje lah. Kan? Sebab kita banyak gelak dia. Ya, sebab kita orang nak seram dalam keadaan beraya. Tak nak lah macam terlalu situ macam raya, first raya kena ceria. Betul. Misteri Nusantara pula kau. Aku nak kena buat. Penatlah macam tu dek. Aduh. So guys, by the way, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Acap, terima kasih jemput. Semoga Ashraf Channel dan juga Seram Selebriti ni lagi berkembang maju sampai ke antarabangsa. Amin. Sampai ke Indonesia, kau mana tahu. Mana tahu kan? One day insya-Allah. And kita pun guys sedang menanti orang kata 1 million subscribers insya-Allah. Amin. And mungkin lepas ni Zizan Razak yang akan jadi benda tu. Gitu. So kita jumpa di video akan datang guys. I see you and I see you. Assalamualaikum. Wacau lu. Bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Ha ha ha.